Bosan? Banyak punya bosan kumpul orang lah. Aku baru teringat sebenarnya. Tadi waktu lunch, aku ada dengar tau budak-budak HR, dia orang borak macam pasal apa anak Datuk Farid dari HQ, dia akan masuk branch kita. Bagus. Nanti bila anak bos masuk, mungkin hilang sikit kau punya bosan kat office ni. Mungkin. Tapi kalau aku nak main game, aku main je lah. Ikutlah anak bos ke tak kan. Budak ni betul-betul malas ya. Sedap tak air tu? Sedap. Baik, aku buat. Biasa je. Terima kasih ya. Teman aku buat report hari ni. Tak tahu kau mimpi apa ni. Rajin pula stay back. Tak ada apalah. Manalah tahu kau dapat bagi kredit dekat aku time kau present dekat Datuk nanti. Adalah sikit chance aku nak naik pangkat kan. Dapat kahwin awal. Tak adalah aku tengok muka kau, masuk office muka kau, keluar office muka kau. Engkau? Kahwin? Siapalah perempuan malang kahwin dengan kau nanti ya? Mulut jaga Aku ni laku tau. Kalau aku dapat kahwin dengan anak bos nanti, aku akan pastikan kau jadi kerani cabuk macam aku. Cita-cita tinggi anak bos. Dah, aku dah penat dengan cerita kau. Jom balik. Okey. Jom. Sampai.